dengan Kak Ayam. Kak Ayam hari ini nak masak nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ya. Sebab hari ini ada program kat sini. Baru tak? Sambil-sambil buat nasi goreng, Kak Ayam juga buat air, geng. Apa? Chili flake. Chili flake. Lagi senang kan? Terbuk cukup rasa pun tabur sekali. Ada masa dah susah nak keluar tu. Jadi nasi dia meresap lah. Daun ni. Ini nasi goreng paling simple, paling senang. Paling senang, paling simple, tapi sedap. Itu tak tahu nanti kita rasa. Confirm lah sedap kalau Kak Ayam masak. Okay geng, nanti kita tengok ya step selanjutnya. Kita nasi goreng hari ni kita guna bawang frozen. Lagi wangi, manis. Malam beli dekat kedai Eko. Goreng apa? Kampung? Thailand? Thailand dia kena ada daun 50. Thailand Kanan ke kiri? tak pasti dah. Kita masuk nasi. Masuknya lagi sikit. Tadi terus Sebab simple. bilis garing yang Kak Yang selalu buat untuk kelas. Kira produk peliharaan PKP. Baik Kak Ayam lah. Ini produk PKP ya.
Dah. Dah dah. Untuk bos selalu datang saja. Siap tak? Dah masak dah rasa. Ni Kak Fatimah tahu bawa apa? Dia bawa apa? Tahu. Sambal. Oh iya nak tak ya. Salam. Katanya di hospital kat sini ke? PKD? Ah, ya sini. Yang pagi ni mereka buat sabun semua. Dah masak-masak lepas tu sarapan dan sekarang nak start kelas awal sabun. Okey, sekejap lagi tunggu. Satu hari kami ada 6 pancake. Jadi kami ada tiga tim yang sedang bergerak mengajar benda yang sama. Jadi kalau perempuan nak buat saya ganti untuk tarikh. Sebab setiap bulan dia ada tarikh yang kami akan turun ke Selangor. Ya? Okey. Sekejap lagi Zura dia akan bagi perempuan formulasi cara-cara nak buat produk
Kalau kat sini ada yang aktif, yang boleh buat skala besar, boleh mohon KKM dengan kami lah. Jadi kami ajar secara homemade dulu, perempuan boleh buat produk daripada rumah, apply lab test. Kita buat produk untuk artis. Jadi perempuan boleh datang. Selalunya bulan sekitar. Jadi seluruh Malaysia akan turun. Sebab dia satu okey lagi. Tak, dah masuklah dalam WhatsApp muka macam babi. Itulah namanya strategi marketing untuk jatuhkan satu-satu company. Tapi dia ada tulisan. Bahan pertama nak buat besok. Sabun yang biasa perempuan pakai sabun ketul. Contoh sabun papaya. Apa lagi sabun yang sabun ada Shipi yang sabun buang untuk ketiak yang nak putih. Dan Tubida pun jual sabun tu kan. Oh, di Tubida ni. Inilah bahan asas dia. Nama dia besok. Perempuan boleh pegang macam gula batu je. Besok kan ada gula. Besok. Besok. Tomorrow. Besok. Dengan cara nak dapat, nak murah banyak kat Shopee. Kilo RM10, RM20 pun ada. Tapi perempuan daripada apa? Sebab barang ni banyak datang daripada luar negara. Kalau perempuan tak minta ingredient, dibuat daripada lemak binatang. Kalau yang harga dia 50 pembantu kat sini, masukkan semua. Ni sekilo Nak masak kena pakai double boiler. Tak boleh direct api, nanti dia rosak. Kalau tak nak pakai double boiler, boleh masuk dalam microwave. Kan nak saya betul macam ni dah berboiler kan. SOAP. Berapa ringgit tadi? RM50? Kalau yang lemak sayur. Ni RM50. Limau Bali adalah satu-satunya buah yang dia punya asid tinggi. Limau nipis ke, limau mentega ke, asid dia tak tinggi. Limau Bali sangat tinggi. Kalau perempuan nak pakai produk macam produk Thailand yang boleh mengelupaskan kulit dengan cepat, kena letak lebih 20 gram. Okey? Sebab ada orang jeragat dia sangat Kita cairkan balik. tak boleh, dia mati. Kita buat biasa-biasa, maksudnya dia akan hilangkan jeragat bila perempuan pakai konsisten. Hari-hari lah. Hari-hari. Yang itu ni 10 gram sahaja. Dia pamelo ya? 10 gram. 10 gram Itulah nak nunggu populasi lambat sangat print. Untuk sekilo besok. Sekilo besok guna jangan lebih 10 gram. Kurang tak apa. Kenapa? Lebih kulit mengelupas. Kalau 10 gram dia tak mengelupas. Pamelo apa benda dah? Pamelo harga dia RM500. Kalau korang beli dengan kami kecil-kecil, dapatlah 10 gram murah lah. Seku ni memang dia buat stok-stok. Memang kita ada. Alhamdulillah. Itu datang ya. Orang nak buat bisnes. Yes. Serum ni nama dia MLG. Okey. Kalau perempuan nak pakai minyak apa-apa pun boleh. Contohnya nak letak argan oil, avocado oil, olive oil, boleh. Tapi jangan lebih 15 gram. Minyak goreng. Yang lembabkan kulit. Boleh. Yang kedua, kami guna untuk saraf. Jadi kalau perempuan ada kawan-kawan yang kena bebasi, muka sengit, baguslah pakai sabun yang perempuan boleh jual. Lepas tu kalau dia ada kudis-kudis kat muka, panas. Ini satu botol RM18. Jadi berapa? Kena pakai tak lebih 15 ml. Kurang boleh, lebih tak boleh. Ini Nanti maknanya sabun yang lebih. cikgu cakap ni yang border punya ni lah. Yang diluluskan. Yang diluluskan. MLG. Wangi tak? Ada bau. Wangi. Tak ada bau. Okey, baru-baru ni anak lagi saya main motor. Jadi Apa dia? make life break, sempurnakan hidup. Dekat Shopee pun ada jual. Kilo besok Make? kita pakai 3 Dah siap ni mesti beli yang untuk skincare ataupun untuk body. Tak boleh beli pewangi diffuser dekat Shopee, nanti kulit rosak.
Sebab nak jaga muka ni. Dia mesti fragrance oil yang untuk kulit. Untuk sabun kulit. Yang ni tak boleh lebih daripada 20 ml. Kalau lebih nanti kulit muka pedih. Kurang boleh 10 ml ke, 15 ml ke, 1 ml pun boleh. Jangan lebih 20 cm. Kalau perempuan nak letak essential oil pun boleh. Essential oil boleh letak jangan lebih 5 ml. Ya kan? Nanti kita nambah ni nanti kan ada Saya ajar buat produk. boleh lah beli FO, fragrance oil. Fragrance oil. MDM. MDM ni nama panjang dia Dimenthol Dimentil. Dimenthol Dimentil. Bukan mental Okey, sabun kalau perempuan belajar dengan guru-guru online, diorang jarang letak pengawet. Diorang jarang. Sebab biasanya yang ni kelang je banyak pakai. Pakai tak pakai sabun dah siap. Kalau letak pengawet 2 tahun baru dia expire. Kalau guru-guru online yang perempuan belajar, pernah belajar tak letak yang ni, pakai tak pakai 3 minggu saja. Lepas tu dia akan expire. Dia akan keluar bubble-bubble kat dalam sabun. Dia akan maknanya dia rosak. Kita tak nampak. Apa shop apa? Shopon DM 2 ml. 1 kilo pakai 2 ml saja, tak banyak. Berapa ringgit ni cikgu? Kita jual set terus puan. Kalau perempuan nak beli satu-satu mahal. Nak modal satu-satu 1,000 lebih. Yang keras, nanti sabun tu keluar dia pecah. Dia mesti yang boleh lepek. Jadi sebelum tu perempuan kena sembur alkohol dululah. Alkohol ni tujuan dia untuk hilangkan bubble. Sabun kalau ada bubble tak cantik. Alkohol tu cikgu. Spirit. Macam spirit. Spirit lah. Spirit Apa pakai. kita masuk dalam set 1,5 apa ke cikgu? Tak ada. Alkohol asin. Acuan tu tak acuan dia. Mesti pakai pewarna sembur. Tak boleh pakai pewarna air. Kalau sabun perempuan letak bilik air dia cepat lembik, tu pakai pewarna air. Okey? Kita letak ni pewarna makanan je. Jadi kita kena larutkan dulu dengan minyak lah. Apa-apa minyak yang ada kat rumah untuk apa tu sebalikan. Minyak goreng je, masak. Apa-apa boleh. Masak je kat rumah. Kan? Goreng ikan tu. Kita cakap. Tapi perempuan pakai printer sini lah kan? Dah cair. Macam buat coklat. Okey, bila dah cair macam ni, pewarna jangan letak dalam ni. Ni letak dalam pewarna. Okey? Tu, dia cair tu dalam warna ke warna. Ambil video ya. Nanti boleh share. Hati-hati. Jauh. Air panas. Jauh kakak jauh. Bul ke depan. Kakak dah. Pelan. Tangan. Ada makanan. Orang tua biasa masak. Yalah. Ni apa tu pakai semua cikgu? Pakai semua. Jangan banyak. Kalau Dah pakai masak semua, adalah semua. Kalau tak ada dia keras. Mana? tak. Kalau pakai semua, kenapa tak nak masuk dalam iuk ni je? Tu cikgu punya strategi. Pakai. Rahsia kecantikan ni. Macam ni, tadi saya dah explain dah. Kena letak dalam ni. Bukan sini ni letak, dia terus larut. Faham tak? Dia lekat kat Okey? situ. Puan letak dalam. Dia lekat kat situ tak apa. Ni yang dalam tu ada apa? Mesin apa? Macam buat agak-agak Bukan cikgu. agak-agak ya kawan. Bukan ya. Dia agak sirap. Agak-agak siram cikgu. Okey, dia dah ada bubble. Perempuan tengok dia ada bubble. Kita kena spray bubble tu, on the spot dia hilang. Spray dengan tu je alkohol juga. Spray bubble dengan alkohol ke kawan. Okey.
Hilang apa ni? Hilang lah dia. Betul lah. Magic. Magic. Nampak dia, saya nampak dia hilang kot. Kalau perempuan pakai acuan kecil-kecil, yang mol kecil-kecil dalam 100 gram, 80 gram, sejam dia dah keras. Kalau perempuan nak letak apa-apa decoration, maksud ni lah maksudkan. Nak letak buah yang kering-kering, 50. Nak letak bidara pun boleh, daun bidara. Tapi semua mesti kering. Tak tahu. Siapa yang berminat nak cuba bawa balik? Minat nak cuba. Okay. Kami jual modal saja. Kami tak jual harga buah potong separuh. Satu ni untuk sebulan, satu ni untuk sebulan, jadi 2 bulan. Dia memang jimat, dia tak mudah lembik. Kalau perempuan kat sini ada yang kaki niaga, kulit empuk dan bersih. So yang itu akan jual RM10 lah. Warna biru ni pun. Ayo. Tak warna hijau tu apa? Ada glow is there. Glow is love. Mesti warna makanan. I love you deh. Okey geng, kelas sabun. Okey geng, kelas sabun pun dah bermula dan dah semua dah suka sebab diorang tahu macam mana hasil daripada pembuatan sabun tu. Dan sekarang diorang pun nak bawa balik hasil daripada sabun dia. Okey, kalau macam tu video hari ni kita tutup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.